Halo ni guys, apa khabar? Ini hari Sam baru masuk sebiji Proton Persona tahun 2011. Sebenarnya Persona pun tak seberapa tengok tahun lagi, walaupun mungkin yang last production punya Persona kalau tak jaga pun takkan secantik macam ni punya condition. Ini owner dulunya satu, makcik anti, cucu pun sudah besar. Kereta ni yang mileage sangat rendah, nak kira 150,000 satu tahun hanya jalan tak sampai atau lebih kurang 10,000. Hanya ada sedikit kekurangan lah. Bumper dia sedikit calar, itu biasa, ada stone chip. Itu sahaja. Yang dalaman dia, nanti you tengok video tu, bukan main cantik. Nak cari satu kereta yang bawah 10,000, ini pilihan you. Kerana kereta pun agak besar. Kalau nak cari satu kereta yang sederhana saiz dia, ini sesuai. Juga sangat jimat. Nak dibandingkan yang Sam ni tahu, ini punya fuel consumption dia even lebih jimat atau lebih kurang sama dengan Myvi. Dia punya maintenance cost pun sangat mudah juga dan sangat jimat, sangat murah. Mari kita tengok bahagian depan. Papan pintu cantik-cantik, original, tak ada calah-calah. Kapet pun original 2 lapis. Ini original punya, keluar dari kilang. Ini biasanya dah beli, dia akan bagi satu set lagi. Brake pad cantik, mileage dia sangat rendah, 150,000. Tengok seat driver, tengok sini semua cantik-cantik, original, jahitan original lagi. Ini owner dia satu lady antik, beli sejak baru, jarang pakai. Mileage dia hanya 150,000. Ini seat, passenger seat. Pintu pun semua sangat cantik. Dashboard semua original, tak ada calah. Anak dia dah besar, sudah ada cucu. Player pun original, blopang auto. Mari kita tengok dia punya mileage yang 150,000 ya. Ini bahagian belakang papan pintu sama juga, lagi cantik, jarang duduk orang. Anak cucu semua dah besar. Seat belakang macam baru. Kapet kau tengok macam sangat baru lagi conditionnya, terutama yang belakang ni. Bahagian hadapan conditionnya tip top, tak perlu repair lagi. Belakang you tengok semua original plastik. Persona ala semua ada lagi sejak original. Ni kereta betul full accident lah. Yang dalaman semua cantik-cantik lagi. Spare tayar semua ada lagi. You tengok engine bay dia, soundproof, semua still original. Semua cantik-cantik dah. Tak ada leaking, semua tak ada ya. Sam tetap still bagi satu jaminan yang asas engine gearbox. Boleh datang cuba test drive kereta ni. Ini kereta jangan ingat dia sangat mahal, hanya bawah 10,000. Atau kalau you punya budget tak begitu banyak nak siap atas jalan, Sam juga boleh buat pinjaman loan kedai. Atau nama anda ada masalah blacklist ke, CTOS ke, Secris ke, baru habis belajar ke, atau you punya umur sedikit tinggi ke, susah nak buat loan untuk bank, Sam ada loan kedai. Sila call nombor tertera di bawah, Sam cuba jawab masalah nama anda. Terima kasih banyak-banyak.